So guys, Proton S70 harga dia sudah pun keluar pada harga RM68,800. Tapi persoalan dia, betul-betul upgrade ke? Body kit dia nampak baru je. Kalau tengok sekali imbas je, rekaan dia ni nampak macam sama je dengan model sebelum ni. Tapi ada sikit perubahan yang mula orang persoalkan. Contohnya macam lampu signal ni. Dulu LED, sekarang dah tukar ke mentor biasa. Tapi jujur lah, yang bising tu guna signal ke tak? Ada body kit baru macam dekat spoiler dan rear diffuser dia. Nampak lagi agresif. Tambah pula ada line merah dekat keliling badan, tapi eksklusif untuk warna quartz black dan snow white je. Kalau kita masuk bahagian dalaman dia pula, look masih sama, cuma dua varian tertinggi sekarang ni dah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Ni yang korang tunggu ni kan. Tapi kenapa Proton tak bagi pada semua varian? Tapi perubahan yang paling besar bukan dekat luar atau dalam, tapi dekat bawah bonet dia. Enjin masih pakai sama IGT 1.5 liter, cuma dulu 3 silinder, sekarang dah upgrade 4 silinder. Dengan harga bawah RM70,000, korang dah boleh dapat 181 PS dan 290 Nm torque. Memang kau-kau dia kasih. Sekarang pun dah pakai timing chain, bukan pakai belt. Maksudnya cost service long term lagi jimat. Alang-alang kat Sepang ni, test drive dulu. Dari segi driving, respon enjin pun makin smooth. And handling pun tak mengecewakan. Proton kot. Pemanduan tak adalah rasa sporty, tapi model kali ni boleh pergi 0 hingga 100 km dalam 7.5 saat. NVH pun makin mantap, kabin lagi senyap, jadi perjalanan jauh tu rasa lagi santai. And model 2026 kali ni, Proton claim lagi jimat minyak. Enjin baru, performance pula padu macam ni. Korang rasa macam mana? Baik beli ke boleh beli?